Good morning, everyone, and welcome back to COMAD. Remember me? I'm Zane. I was your AI host in 2024. It is truly a pleasure to be here again with all of you. For the past few years, COMAD had received many amazing responses and became a great success thanks to the enthusiastic participation and support from you, our dedicated audience. This year, we are very excited to bring something even more meaningful and enriching. Our sessions will now feature two main segments. The first segment, called Recensi Buku, will focus on book reviews, where lecturers and students explore and share their insights, ideas, and perspectives from a book they read, which can inspire both personal and professional growth. The second segment is our main program, which will be our COMAD sessions, consisting of webinars and discussions on various topics related to education, providing opportunities to exchange knowledge, experiences, and current educational practices. Whether you are here to discover new ideas, broaden your understanding, or simply be part of an engaging learning community, we hope COMAD continues to benefit and inspire all of us. Thank you and enjoy the program. Hello, welcome to COMAD 2026. I'm Norella. I am your AI host for today. I would like to go over a few things as a reminder to all audience on the etiquette of attending this webinar. First, everyone who attends to this webinar series will be given an e-certificate after each session. Therefore, do not forget to register your full name once the link for registration is open. Make sure it is typed correctly and your email address is accurate too. Only for teachers or education officers in Malaysia, please make sure you also provide your IC number. You will find the registration link is pinned in the live chat box of this YouTube channel. Second, be respectful of others. When communicating, please be polite. Foul language will not be tolerated, and audience who are rude will be taken off the webinar. And third, we'd appreciate it if you could share today's webinar with others through your social networks. Thank you for taking time to listen to this reminder announcement. See you again soon. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai kepada semua penonton yang saya hormati. Nama saya Nur Auni Sofia binti Fakrul Razi, pelajar dari program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024-2029 di Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini, saya berasa sangat teruja kerana diberikan peluang untuk berkongsi sebuah naskah agung yang telah memberikan impak yang sangat besar dalam pemikiran saya terhadap sastera tanah air. Buku yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah Lantai Ti Pinky, sebuah karya agung daripada sastrawan negara kita, A. Samad Said. Sebelum kita menyelam dengan lebih dalam, mari kita lihat mengapa naskah ini dianggap sebagai antara potret sosial terbaik dalam sejarah penulisan di Malaysia. Novel ini membawa kita untuk mengimbas kembali suasana di Singapura pada sekitar tahun 1950-an, khususnya di sebuah rumah tumpangan yang menjadi saksi bisu kepada pelbagai drama kehidupan yang dikenali sebagai Lantai Ti Pinky. Penulis mengisahkan tentang perjalanan suka duka golongan marginal, terutamanya para penari joget dan penghuni lorong yang bergelut demi kelangsungan hidup serta maruah di celah kedinginan kota. Apa yang membuatkan saya benar-benar terpesona ialah keberanian penulis dalam mengangkat realiti sosial masyarakat Melayu bandar yang tersepit antara tuntutan hidup dan mendesak dengan nilai tradisi sebelum era kemerdekaan. Melalui watak-watak seperti Nyai Sunari, kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sudut fizikal, malah kita turut menyelami konflik batin, harapan dan impian mereka yang seringkali dipandang rendah oleh masyarakat arus perdana. Apabila kita berbicara tentang kelebihan buku ini, antara perkara utama yang perlu kita puji ialah gaya penulisan Pak Samad yang mana sangat puitis dan kaya dengan kosakata yang klasik. Beliau tidak hanya menulis cerita, tetapi seolah-olah melukis suasana zaman tersebut dengan kata-kata yang indah. Selain itu, struktur wataknya digarap secara multidimensi yang membuatkan setiap karakter
terasa sangat hidup dan realistik. Relevansinya dengan konteks semasa juga amat kuat, terutamanya dalam membincangkan isu perjuangan kelas bawahan yang masih berlaku sehingga hari ini. Namun begitu, kita juga perlu melihat beberapa kekurangan secara objektif yang di mana alur ceritanya mungkin dirasakan agak perlahan bagi sesetengah pembaca. Hal ini kerana penulis banyak memberi ruang kepada perincian suasana dan monolog dalaman watak. Selain itu, laras bahasa sastera yang tinggi mungkin memerlukan pembaca muda untuk memberikan tumpuan yang lebih bagi memahami sesetengah istilah yang digunakan. Secara peribadi, buku ini telah mengubah cara saya melihat nilai kemanusiaan dan empati sosial. Saya khususnya terkesan dengan ketabahan watak-wataknya dalam mempertahankan jati diri mereka. Ia menyedarkan saya bahawa setiap manusia mempunyai kisah dan maruah yang perlu dihormati tanpa mengira pekerjaan mereka. Buku ini saya lihat sangat sesuai untuk dibaca oleh para sastera, ahli akademik maupun pembaca umum yang ingin mendalami sejarah sosial masyarakat kita. Ia bukan sekadar hiburan tetapi merupakan sebuah bahan rujukan sosiologi yang sangat bernilai. Berdasarkan kandungan dan nilai manfaat yang ditawarkan, saya memberikan penilaian yang sangat tinggi kerana kekuatan mesej serta keindahan bahasanya. Saya mengesyorkan naskah ini kepada anda semua yang meminati tema perjuangan hidup dan psikologi manusia. Membaca Lantai Tipingki adalah satu perjalanan rohani yang akan mematangkan cara kita berfikir. Sebagai kesimpulan, janganlah kita melepaskan peluang untuk memiliki dan menghayati karya agung ini kerana ia sangat layak untuk dibaca oleh setiap lapisan masyarakat. Ia adalah khazanah sastera yang tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas. Sekian sahaja resensi daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda semua dan jangan lupa untuk dapatkan naskah ini untuk koleksi anda. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam lembayung kata. Nama saya Nurul Ain binti Muhammad Syahid Badli, pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024-2029 daripada Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah mengubah cara pandang saya, iaitu Tulang-Tulang Berserakan karya Usman Awang yang diterbitkan pada tahun 1973. Dan karya ini diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda kampung yang terpaksa menyertai pasukan polis hutan semasa zaman darurat di Tanah Melayu, sekaligus berhadapan dengan konflik antara tugas, kemanusiaan dan persoalan tentang makna sebenar peperangan. Apa yang membuatkan saya terpesona ialah konflik batin watak utama yang sangat mendalam, latar sejarah yang realistik tentang zaman darurat serta mesej tersirat tentang kesan penjajahan dan nilai kemanusiaan. Beberapa keistimewaan buku ini termasuklah penggunaan bahasa yang puitis serta penuh metafora yang tersirat dengan makna. Tahap realistik tentang perincian gambaran ketika peperangan kerana penulis ini sendiri, Usman Awang, pernah menjadi polis hutan dan alur cerita yang lancar kerana sifat leman daripada seorang yang akur kepada seseorang yang mempunyai kesedaran nasionalisme. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek yang boleh diperbaiki daripada aspek perjalanan alur cerita yang agak lambat. Karya ini tidak seperti filem moden yang penuh aksi. Buku ini mungkin terasa sedikit lambat kerana fokus yang diberikan kepada monolog dalaman dan deskripsi suasana peperangan. Buku ini juga telah mengubah cara pandang saya tentang pengorbanan, keteguhan dan kesedaran pemikiran. Saya khususnya sangat terkesan dengan dialog
Di celah-celah ribuan hutan yang hijau ini, tersembunyi tulang-tulang manusia yang berserakan. Mereka mati tanpa nisan, tanpa doa dan tanpa tahu untuk siapa sebenarnya mereka menyerahkan nyawa. Dialog ini seolah-olah hidup dan jelas terpancar emosi yang berat, penuh kekecewaan dan kekeliruan. Buku ini sangat sesuai untuk pelajar dan juga pencinta sejarah kerana pelajar akan lebih memahami dan mendalami erti keperitan untuk terus bertahan hidup. Secara peribadi, buku ini sangat menarik kerana saya gemar akan sejarah lama yang akan menyedarkan saya dan membuka mata saya tentang sejarah lampau. Saya juga sangat mengesyorkan buku ini kepada pelajar atau orang awam yang berminat dengan tema peperangan dan pengorbanan. Sekian resensi buku daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda. Selamat datang dan salam sejahtera semua ke Kolokium Maya Antarabangsa dan Domestik 2026, anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya Santia Partipen, pensyarah di Jabatan Sains Sosial sebagai moderator untuk kolokium pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kami di saluran YouTube IPG KBA untuk Komat 2026 yang bertemakan Pembinaan Karakter Menelusuri Pendidikan Guru Bahasa. Seperti tahun-tahun sebelum ini, matlamat kolokium ini adalah untuk menyediakan ruang kepada para pendidik di seluruh pelosok dunia untuk berbincang, berkongsi dan bertukar-tukar pandangan dengan rakan-rakan pendidik mengenai topik yang berkaitan dengan pendidikan dan bagaimana ia berubah secara global. Jadi besarlah harapan kami agar kolokium ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan tuan-puan semua tentang dunia pendidikan. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas untuk mengikuti semua siri webinar ini. Sinonim dengan pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembentang kita pada sesi ini, Puan Irma Rahayu binti Ibrahim dari Jabatan Sains Sosial, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Selamat datang Puan. Terima kasih. Untuk maklumat semua, Puan Irma Rahayu baru sahaja menamatkan pengajian ijazah Doktor Falsafah dalam pendidikan seni visual. Beliau mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang pendidikan, terutamanya subjek pendidikan seni visual. Puan Irma merupakan ahli Persatuan Penyelidikan, Inovasi dan Kreativiti Labuan, ahli Pertubuhan Teknologi dan Inovasi Pendidikan Malaysia, turut menjadi panel juri inovasi peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Selain itu, beliau juga merupakan edufluencer KPM dan pencipta kandungan digital bijak seni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bunga melati di tepi perigi, mekar segar di pagi hari. AI dan seni bersatu kini, bijak seni memperkasa guru bestari. Topik pada kali ini bertajuk My Chatbot Bijak Seni, platform AI interaktif bagi memperkasa pengajaran guru pendidikan seni visual. Dalam era pendidikan ini, kini, guru pendidikan seni visual berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti kekangan masa, kekurangan bahan interaktif dan kesukaran menyediakan PDP yang kreatif dan berimpak tinggi. Oleh itu, pembangunan pembantu interaktif guru bersubjek PSV berasaskan teknologi kecerdasan buatan AI dilaksanakan bagi menyokong keperluan guru yang mengajar subjek PSV selari dengan aspirasi pendidikan digital negara. Justeru My Chatbot, inovasi My Chatbot Bijak Seni merupakan sebuah platform berasaskan teknologi kecerdasan buatan yang dibangunkan bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual bagi guru option dan bukan option PSV. Aplikasi ini berfungsi sebagai pembantu digital interaktif yang membantu guru dalam menyampaikan kandungan seni secara lebih sistematik, menarik dan berkesan. Jadi, mari kita mendengar pencerahan yang lebih mendalam tentang topik ini yang kita bawakan pada kali ini. Justeru itu, saya mempersilakan pembentang kita,
Puan Irma Rahayu binti Ibrahim untuk mengupas isu ini. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bayangkan seorang guru bukan option pendidikan seni visual. Perlu mengajar seni syatan, seni kraft, pengurusan panitia seni visual, program seni visual tetapi tiada idea serta tiada bahan dan masa yang sangat terhad. Persoalannya, bagaimana kita boleh bantu guru ini menghasilkan PDPC yang kreatif, berkesan dan menarik? Saya, Irma Rahayu binti Ibrahim akan membentangkan tajuk My Chatbot Bijak Seni, platform AI interaktif bagi memperkasa pengajaran guru pendidikan seni visual. Baik, kita mulakan dengan melihat kepada landscape pendidikan semasa. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 memperkenalkan satu pendekatan baru dalam sistem pendidikan negara yang memberi penekanan kepada transformasi digital, pembelajaran berpusatkan murid dan pembangunan kompetensi guru masa hadapan. Pendekatan ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan hari ini tidak lagi boleh bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata. Sebaliknya, guru perlu bergerak seiring dengan perubahan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Justru, wujud keperluan kepada satu pendekatan yang lebih inovatif yang bukan sahaja menyokong pengajaran tetapi juga meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Baik, seterusnya kita melihat kepada konteks dasar pendidikan negara. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 telah menetapkan 7 teras strategi utama sebagai panduan transformasi pendidikan masa hadapan. Dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada 3 teras strategi yang ketiga iaitu mentransformasikan pendidikan agar berkeupayaan tinggi dan berorientasikan masa hadapan. Teras ini menekankan bahawa guru bukan sahaja perlu menguasai kandungan tetapi juga perlu celik teknologi, adaptif terhadap perubahan dan mampu mengintegrasikan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan hari ini, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 menekankan keperluan transformasi digital, kompetensi guru masa hadapan, pembelajaran berteknologi tinggi. Namun realitinya, dalam bidang pendidikan seni visual, penggunaan AI masih di tahap awal. Guru masih bergantung kepada bahan tradisional. PDPC kurang interaktif. Ini menunjukkan jurang yang jelas antara aspirasi dan realiti. Berdasarkan kajian terdahulu, kompetensi guru masih perlu dipertingkatkan. Siswa guru kurang berpengalaman pengajaran yang sebenar. Selain itu, fenomena out of field teaching menejaskan kualiti pengajaran. Ini menyebabkan guru bukan opsi menghadapi kesukaran dalam menyampaikan pedagogi. Maka, wujud keperluan untuk satu solusi pembangunan aplikasi yang mudah digunakan, interaktif serta menyokong pengajaran dan pembelajaran secara real time serta berdasarkan standard kandungan kurikulum persekolahan. Jika dahulu teknologi hanya alat sokongan, hari ini teknologi menjadi rakan kolaboratif kepada guru dalam membentuk pendidikan masa hadapan. Justru saya membangunkan satu aplikasi berasaskan teknologi kecerdasan buatan atau AI iaitu My Chatbot Bijak Seni, platform AI interaktif bagi memperkasa pengajaran guru pendidikan seni visual. Pembangunan chatbot ini mencerminkan satu bentuk aplikasi dalam pendidikan yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan keperluan pedagogi secara kontekstual selaras dengan aspirasi pendidikan digital masa hadapan. Konsep customized chatbot merujuk kepada pembangunan sistem kecerdasan buatan yang dibentuk secara khusus mengikut konteks keperluan pengguna dan dominan pengetahuan tertentu. Berbeza dengan chatbot umum yang bersifat generik, customer chatbot dibangunkan dengan memasukkan elemen kandungan, kurikulum, strategi, pedagogi serta keperluan sebenar pengguna, sekaligus meningkatkan tahap relevan dan keberkesanan penggunaannya. Baiklah, terdapat 2 objektif kajian iaitu membangunkan platform chatbot berasaskan teknologi kecerdasan buatan bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran seni visual untuk siswa guru PIPG, serta menilai kebolehgunaan aplikasi My Chatbot Bijak Seni dari aspek kemudahan, penggunaan, keberkesanan dan kepuasan untuk siswa guru IPG. Persoalan kajiannya adalah bagaimana reka bentuk dan pembangunan platform My Chatbot ini dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual secara elektif.
Ataupun apakah tahap kebolehgunaan aplikasi My Chatbot Bijak Seni dari aspek kemudahan penggunaan, keberkesanan dan kepuasan untuk siswa guru IPG. Customize chatbot bukan sekadar teknologi tetapi pendekatan pintar yang menyesuaikan AI dengan realiti sebenar bilik darjah. Pembangunan inovasi ini menggunakan ADI model iaitu analisis kenal pasti keperluan guru, desain, reka bentuk sistem dan bangunan, development membangunkan chatbot berasaskan AI, implementation digunakan oleh siswa guru dan juga evaluation iaitu menganalisis keberkesanan chatbot ini sendiri. My Chatbot Bijak Seni dibangunkan secara customised yang memfokuskan kepada bidang pendidikan seni visual khususnya bagi menyokong siswa guru dan guru bukan option. Baiklah, chatbot ini direka bentuk dengan mengintegrasikan kandungan selaras dengan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran serta menyediakan pelbagai kategori prompt yang membantu dalam perancangan PDPC, penjanaan idea kreatif, pembangunan bahan bantu mengajar dan pemberian maklum balaf terhadap karya seni. Selain itu, pendekatan customization dalam chatbot ini turut menekankan aspek reka bentuk antaramuka yang mesra pengguna, respon masa nyata ataupun real time interaction serta kebolehsuaian terhadap tahap penguasaan teknologi pengguna. Hal ini menjadikan My Chatbot Bijak Seni bukan sekadar alat teknologi tetapi sebagai pembantu pedagogi digital pintar yang mampu meningkatkan kecekapan, keyakinan dan kreativiti dalam pengajaran. My Chatbot ini bukan sekadar memudahkan pengajaran tetapi juga mentransformasikan cikgu berfikir, merancang dan mengajar dalam era teknologi kecerdasan buatan atau AI. Paparan antaramuka yang dibentuk secara mesra pengguna dengan elemen visual yang interaktif dapat memudahkan navigasi pengguna. Seterusnya, bagi menilai keberkesanan My Chatbot Bijak Seni ini, model penilaian USE oleh LAN 2001 telah digunakan. Model ini dipilih kerana ia menilai kebolehgunaan sesuatu sistem secara komprehensif dari perspektif pengguna. Terdapat 3 konstruk utama dalam model ini iaitu usefulness, kegunaan. Konstruk ini menilai sejauh mana chatbot ini membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks kajian ini, ia merangkumi membantu guru merancang, menyokong proses pengajaran dan juga menjana bahan bantu mengajar yang berkualiti. Ease of use, kemudahan penggunaan. Konstruk ini menilai sejauh mana sistem itu mudah digunakan oleh pengguna. Antara elemen yang dinilai ialah mudah difahami, mesra pengguna, navigasi yang jelas dan interaktif. Ini penting kerana teknologi yang baik mestilah mudah digunakan tanpa memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi. Kemudian konstruk yang seterusnya adalah satisfaction iaitu kepuasan pengguna. Konstruk ini menilai pengalaman menggunakan semasa menggunakan chatbot ini. Ia merangkumi keseronokan menggunakan aplikasi, tahap tarikan dalam pengajaran dan pembelajaran serta peningkatan motivasi pengguna. Ini menunjukkan bahawa aspek emosi dan pengalaman pengguna juga memainkan peranan penting dalam penerimaan teknologi. Analisis dapatan menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 39.7 responden berada pada tahap yang tinggi dalam penguasaan ICT, iaitu responden ini adalah terdiri pada 76 siswa guru dan juga tahap sederhana pula adalah 60.3 responden berada pada tahap sederhana. Tiada respon berada pada tahap rendah. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai keupayaan asas hingga baik dalam penggunaan teknologi digital sekaligus menyokong kebolehgunaan inovasi berasaskan teknologi seperti My Chatbot Bijak Seni. Dari aspek konstruk kegunaan iaitu usefulness, ini membuktikan bahawa tahap penerimaan chatbot adalah sangat tinggi iaitu kegunaan tahap sangat tinggi menunjukkan persetujuan yang kuat terhadap peningkatan kualiti bahan bantu mengajar dan juga keberkesanan pengajaran. Analisis dapatan bagi konstruk kemudahan penggunaan iaitu ease of use pula membuktikan tahap penerimaan yang sangat tinggi iaitu pengguna sangat puas hati dan juga kemudahan penggunaan yang secara signifikan memudahkan pengurusan panitia dan merancang pembelajaran seni visual. Baiklah, dari aspek konstruk kepuasan menunjukkan bahawa pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dengan majoriti menyarankan aplikasi dan dapat merancang PDPC lebih menarik menggunakan My Chatbot Bijak Seni. Baiklah, analisis deskriptif menunjukkan bahawa ketiga-tiga konsep utama iaitu kegunaan, kepuasan dan kemudahan penggunaan mencatatkan nilai min yang tinggi menunjukkan
tahap penerimaan yang sangat positif dalam kalangan responden. Secara khusus, konstruk kepuasan mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 46, diikuti oleh konstruk kemudahan penggunaan dengan nilai 4.5 dan juga konstruk kegunaan dengan nilai min yang sama iaitu 45 juga. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahawa tahap penerimaan terhadap inovasi adalah tinggi, disokong oleh tahap penguasaan ICT responden serta persepsi positif daripada aspek kegunaan, kemudahan dan juga kepuasan pengguna. Dapatan temu bual pula adalah ini menunjukkan inovasi ini bukan sekadar alat tetapi rakan pedagogi digital guru. Okey, kalau kita lihat daripada dapatan temu bual ya, bimbingan segera telah lebih terperinci, kemudian sokongan pedagogi dan bahan bantu mengajar serta panduan secara interaktif secara real time juga meningkatkan keyakinan dalam pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkukuhkan kompetensi siswa guru itu sendiri. Baiklah, ini adalah impak chatbot bijak seni dari aspek guru ya. Mengurangkan beban kognitif guru, khususnya guru bukan option seni visual. Melalui penyediaan cadangan pengajaran dan pembelajaran, idea kreatif dan sokongan segera berasaskan AI, meningkatkan kecekapan pengajaran dengan akses pintas kepada sumber interaktif dan juga sekaligus menjimatkan masa perancangan pengajaran dan pembelajaran. Ia juga meningkatkan kompetensi digital guru selaras dengan aspirasi pendidikan digital masa kini. Baiklah, impak dari segi sistem pendidikan ya, menyokong pelaksanaan pendidikan 4.0 dengan integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga berpotensi diperluas sebagai platform sokongan digital untuk guru di seluruh Malaysia. Kemudian khususnya dalam mengatasi kekangan bahan pengajaran interaktif. Selari dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Hala 7 Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 dan 2035 dalam memperkasa transformasi digital pendidikan. Baiklah, secara keseluruhannya, inovasi My Chatbot Bijak Seni ini bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, malah menyumbang kepada pembentukan ekosistem pembelajaran yang lebih inklusif, fleksibel dan berpusatkan teknologi. Baiklah, My Chatbot Bijak Seni juga bukan hanya sekadar disebar luas dalam Google Classroom saja, tetapi juga di platform TikTok Bijak Seni dan juga Threads serta Instagram, iaitu mana-mana guru buka option boleh menggunakan aplikasi My Chatbot Bijak Seni ini. Baiklah, peranan My Chatbot Bijak Seni dalam pembangunan karakter siswa guru. Ia dapat membentuk sikap proaktif dan pembelajaran ke diri siswa guru itu. Iaitu ia bukan hanya menyokong aspek kognitif dan pedagogi, malah memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter siswa guru selaras dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 dan pembangunan profesionalisme guru. Melalui akses segera kepada maklumat, cadangan pengajaran dan pembelajaran dan idea kreatif, chatbot ini menggalakkan siswa guru untuk meneroka pengetahuan secara kendiri, iaitu self-directed learning, di mana siswa guru tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pensyarah, namun sebaliknya menjadi lebih proaktif, berdikari dan berinisiatif dalam meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Sokongan masa nyata yang diberikan oleh chatbot dalam bentuk pendidikan pengajaran, penjanaan idea dan maklum balas membantu guru siswa guru khususnya bukan option seni visual. Baiklah, melalui cadangan aktiviti seni, teknik catatan dan pendekatan PDPC yang pelbagai, chatbot ini merangsang siswa guru untuk berfikir secara kreatif dan mencuba pendekatan baharu. Dalam pengajaran ini secara langsung menyokong pembentukan karakter guru yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi cabaran bilik darjah. Kemudian penggunaan chatbot ini membantu siswa guru menguasai kemahiran teknologi digital secara bermakna, memahami cara menggunakan AI secara beretika dan bertanggungjawab serta berintegriti. Ini penting dalam melahirkan guru yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga bernilai dan beretika dalam era digital. Dalam situasi cabaran pengajaran dan pembelajaran chatbot berfungsi sebagai sokongan segera yang membantu siswa guru, iaitu menguruskan tekanan dan ketidakpastian menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pedagogi. Serta ini menyumbang kepada pembentukan karakter guru yang resilient, adaptif dan juga mempunyai ketahanan daya yang tinggi. Baiklah, sebagai penutup, teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang menguasai teknologi akan sentiasa relevan. Serta My Chatbot Bijak Seni bukan sekadar aplikasi biasa tetapi satu langkah ke arah transformasi pendidikan seni visual.
Kemudian pemerkasaan guru secara hadapan dan pembelajaran yang lebih bermakna. Baiklah, di skrin tu ada kod QR ya. Boleh anda semua penonton boleh scan QR untuk menggunakan My Chatbot Bijak Seni. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih di atas penerangan yang amat jelas dan terperinci Puan Irma. Saya yakin ramai guru option dan bukan option berminat untuk menggunakan platform My Chatbot Bijak Seni ini setelah mendengar penerangan daripada Puan. Saya ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Puan. Soalan pertama dia berbunyi seperti ini. Bagaimana chatbot ini membantu guru bukan option meningkatkan kompetensi? Dipersilakan Puan. Baiklah, terima kasih di atas soalan ya. My Chatbot Bijak Seni ini membantu guru bukan option melalui penyediaan bimbingan pedagogi secara segera dan berstruktur. Guru dapat menjana rancangan pengajaran dan pembelajaran, bahan batu mengajar serta aktiviti seni dengan cepat dan tepat tanpa bergantung sepenuhnya kepada pengalaman sedia ada. Selain itu ya, chatbot ini bertindak sebagai co-teacher digital yang memberikan cadangan berasaskan konteks pendidikan seni visual, sekaligus meningkatkan kefahaman kandungan, keyakinan dan juga kompetensi guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara lebih efektif. Oh, okey. So bagaimana pula apa pula keunikan My Chatbot Bijak Seni ni berbanding dengan chatbot yang lain? Baiklah, keunikan utama My Chatbot Bijak Seni ini terletak pada reka bentuk berfokus pedagogi pendidikan seni visual. Bukan sekadar AI umum dan banyak halusinasi lah orang kata ya. Dan platform ini menyediakan kategori program khusus pendidikan seni visual sejajar dengan keperluan kurikulum serta konteks pengajaran dan pembelajaran sebenar. Selain itu, ia dibangun menggunakan model ADI dan dinilai menggunakan model USE, menjadikannya berasaskan penyelidikan dan bukti empirical, bukan sekadar aplikasi teknologi biasa sahaja. Baik Puan, bagaimana pula atau apa potensi pengembangan My Chatbot Bijak Seni ini? Apa potensi dia? Baiklah, My Chatbot Bijak Seni ini ya mempunyai potensi yang sangat luas untuk dikembangkan ke mata pelajaran yang lain dengan menyesuaikan kandungan dan struktur prompt menggunakan disiplin tertentu. Selain itu, ia boleh diintegrasikan dengan platform pembelajaran seperti LMS ya, Learning Management System dan juga Google Classroom bagi memperluaskan capaian pengguna. Dalam jangka panjang ya, My Chatbot Bijak Seni ini berpotensi menjadi ekosistem pembelajaran pintar yang menyokong guru dan pelajar secara berterusan dalam pelbagai konteks pendidikan. Oh, terima kasih Puan. Nampaknya ya kita ada satu soalan. Kita ada beberapa soalan daripada penonton pada hari ini dan izinkan saya memilih satu soalan untuk diajukan kepada Puan ya. Soalannya adalah, boleh Puan jelaskan bagaimana penggunaan chatbot ini menyumbang kepada pembentukan identiti guru sebagai pendidik digital, bukan sekadar pengguna teknologi? Baiklah, My Chatbot Bijak Seni ini tidak bertujuan menggantikan peranan guru, tetapi memperkasa guru sebagai pembuat keputusan utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Chatbot hanya berfungsi sebagai alat sokongan yang menyediakan cadangan awal manakala guru tetap memainkan peranan penting dalam menilai, menyesuaikan dan mengaplikasikan kandungan mengikut konteks sebenar. Malah, penggunaan chatbot ini sebenarnya membentuk guru yang lebih kritis, reflektif dan berdaya saing kerana mereka perlu membuat penilaian profesional terhadap setiap cadangan yang diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Irma Rahayu atas perkongsian yang sangat bermakna, bernas dan membuka minda kita semua. Sesungguhnya pembentangan tentang My Chatbot Bijak Seni ini telah memberikan satu dimensi baru dalam memperkasa pengajaran pendidikan seni visual melalui integrasi teknologi AI yang interaktif dan relevan. Jelaslah bahawa inovasi seperti My Chatbot Bijak Seni ini mampu menjadi pemangkin kepada transformasi pengajaran guru ke arah lebih kreatif, dinamik dan berimpak tinggi. Tidak dilupakan juga kepada para peserta yang telah mengemukakan soalan-soalan yang kritis dan reflektif sepanjang sesi ini. Ini menunjukkan komitmen kita dalam memperkukuhkan amalan pedagogi yang lebih inovatif.
Selaku moderator pada sesi ini, saya mewakili pihak penganjur ingin berterima kasih kepada Pasukan Teknikal IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada wakil atas kerjasama yang diberikan bagi menjayakan sesi kita pada kali ini. Dan tidak dilupakan kepada anda semua yang sedang menonton, sokongan dan penglibatan anda semualah yang menjayakan webinar ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi jadilah Najla binti Johaibi, pelajar PISMP Bahasa Melayu, ambilan 2024-2029, Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa. Pada hari ini, saya ingin membuat resensi sebuah karya sastera yang sangat menyentuh perasaan dan syarat dengan mesej kemanusiaan, iaitu karya bertajuk Sungai Mengalir Lesu, hasil tulisan sasterawan negara A. Samad Said. Karya ini menarik kerana bukan sahaja menceritakan penderitaan hidup, malah menggambarkan realiti masyarakat Melayu pada zaman yang gelap dalam sejarah, iaitu semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu dan Singapura. Karya Sungai Mengalir Lesu mengisahkan kehidupan sebuah kampung di tepi sungai di Singapura ketika zaman perang. Dalam keadaan tersebut, penduduk kampung hidup dalam ketakutan, kelaparan serta kemiskinan yang melampau. Desakan untuk terus hidup menyebabkan masyarakat kampung terpaksa melakukan perkara yang menyedihkan. Kanak-kanak mencari rezeki di sungai yang kotor, golongan muda menjadi penyamun, manakala sebahagian gadis pula terjebak menjadi pelacur demi mencari makanan dan menyelamatkan keluarga. Secara keseluruhannya, karya ini penuh tragedi, penyiksaan, kebuluran dan kematian. Ia jelas menunjukkan bahawa peperangan bukan sahaja menghancurkan negara, malah merosakkan maruah serta nilai kemanusiaan. Antara kekuatan utama karya ini ialah keupayaan A. Samad Said menggambarkan penderitaan masyarakat dengan sangat hidup dan realistik. Pembaca seolah-olah dapat merasai sendiri suasana kampung tersebut yang penuh tekanan dan kesengsaraan. Selain itu, gaya bahasa penulis juga sangat kuat, jelas, mendalam, penuh emosi dan puitis sehingga mampu menyentuh hati pembaca. Karya ini juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi kerana seolah-olah menjadi dokumen sosial yang merakam pengalaman rakyat Malaya semasa Perang Dunia Kedua. Karya ini sangat relevan hingga hari ini kerana mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Namun begitu, karya ini juga mempunyai kelemahan, iaitu kandungannya agak berat kerana banyak memaparkan penderitaan, tragedi, penyiksaan, pelacuran dan kematian. Oleh itu, ia mungkin kurang sesuai untuk pembaca yang tidak bersedia dengan tema gelap. Selain itu, jalan ceritanya mungkin terasa perlahan kerana penulis lebih menekankan gambaran suasana dan kesan peperangan berbanding aksi-aksi yang lebih dramatik. Secara peribadi, karya ini memberi kesan yang mendalam kepada saya kerana ia membuka mata tentang betapa kejamnya perang. Saya sedar bahawa dalam keadaan ekstrim, manusia boleh berubah bukan kerana mereka tidak baik, tetapi kerana desakan hidup dan tiada pilihan. Antara nilai utama yang dapat diambil daripada karya ini ialah nilai ketabahan, nilai kesungguhan untuk hidup dan nilai keinsafan terhadap kesan peperangan. Intipati penting karya ini ialah perang membawa kehancuran bukan sahaja kepada bangunan dan negara, tetapi juga kepada moral, maruah dan kemanusiaan. Sungai dalam cerita ini bukan sekadar sungai biasa, tetapi menjadi lambang penderitaan rakyat yang mengalir perlahan, lesu dan penuh luka. Karya ini juga mengajar kita bahawa keamanan sosial perlu dipertahankan agar tragedi sebegi ini tidak berulang. Buku ini sesuai untuk pelajar sekolah menengah, guru serta pembaca dewasa yang berminat dengan karya sastera bertemakan sejarah dan kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, Sungai Mengalir Lesu, karya A. Samad Said
merupakan sebuah karya yang sangat bermakna dan wajar dibaca. Karya ini bukan sahaja mengangkat penderitaan rakyat semasa Perang Dunia Kedua, tetapi juga menjadi peringatan bahawa perang hanya membawa bencana kepada manusia. Saya sangat mengesyorkan karya ini kepada pelajar dan masyarakat umum kerana ia mampu membina kesedaran sejarah, menyentuh emosi serta mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati hari ini. Sekian sahaja resensi daripada saya. Terima kasih.